Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kau nampak kan apa yang ada kat belakang tembok ni? Korang tahu tak apa maksud FPTV? Okey, saya menceritakan sedikit berkenaan dengan FPTV. FPTV ni adalah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, di mana ia terdiri daripada 9 buah fakulti yang berada di UTHM, sama di Induk maupun Pagoh. Tapi hari ini saya akan menceritakan sedikit maklumat berkenaan dengan FPTV. Jom kita saksikan. Dalam Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, kita menawarkan 3 tahap pengajian. Yang pertama adalah Ijazah Sarjana Muda, BTEC dan juga ISMPV. Apa itu BTEC? BTEC adalah Ijazah Sarjana Muda Teknologi dan juga ISMPV. ISMPV adalah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vocational. Yang kedua adalah Ijazah Sarjana yang merangkumi tahap pengajian adalah Master, dan juga akhir sekali adalah tahap pengajian pada peringkat PhD. Guys, kau nampak tak belakang ni ada apa? Belakang ni adalah speaker corner. Okey, speaker corner ni adalah di mana tempat untuk pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational melakukan sebarang aktiviti. Apa yang dia boleh buat? Okey, mereka boleh melakukan aktiviti seperti merehatkan minda, menghilangkan stres, dan mereka boleh melakukan aktiviti yang berfaedah seperti belajar, speaking dan sebagainya. Hello guys. Okey, sekarang ni kita berada di Blok C. Okey, Blok C mempunyai 3 aras yang berbeza. Okey, yang kau lihat di sini, aras paling bawah sekali adalah studio audio dan video digital, studio tayangan dan juga teater, makmal berkelas kuasa elektrik, makmal elektronik, makmal teknologi elektrik, makmal perkhidmatan bangunan dan ukur, serta bengkel teknologi pembuatan termaju. Di aras yang pertama adalah studio fotografi dan juga repografi. Yang kedua, makmal IoT. Yang ketiga adalah makmal Computer Building Information Modeling, CIM. Yang ketiga adalah makmal grafik kejuruteraan. Yang di atas sekali adalah aras 2. Okey, makmal yang berada di aras 2 adalah makmal AutoCAD, makmal Industri Facebook, makmal pengajaran makro, makmal pengajaran multimedia dan juga IT, studio pendidikan dan juga akhir sekali adalah makmal komputer umum. Mari kita saksikan. Okay. Sebagai seorang pendidik dalam bidang teknikal dan vocational, pelajar di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational ini ditekankan juga dengan pembelajaran secara amali. Tapi kita perlu belajar secara amali kerana dalam bidang teknikal ni kita perlu mempunyai banyak pengalaman untuk kita mengendalikan satu masalah bisnes dalam secara real life. Okey, kaedah pembelajaran di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational ini adalah pembelajaran secara 40% secara teori dan 60% secara amali. 40% secara teori itu pelajar akan ditekankan dengan kaedah-kaedah mengajar dan kaedah-kaedah untuk menjadi seorang pendidik. Dan 60% lagi pembelajaran secara amali, iaitu hands-on, di mana kita memerlukan satu kemahiran menyelesaikan satu masalah dalam secara real life dia. Untuk blok amali betul. Ini saja blok pertama kita tengok blok elektrik, kemudian vehicle komunikasi atau pemetaan, kemudian penyidikan dan penyamanan berada, kemudian kebetulan 4 bengkel simpalan, yang kelima adalah bengkel pembinaan bangunan. Korang dah tengok kan apa yang kami bagi tahu tadi? Jangan lupa datang ke FPTV tau. Bye bye.